Movie kali ini adalah sambungan siri Fast and Furious. Kalau ikut turutan, yang ini kira yang ketiga lah. Tapi tajuk dia hanya Fast and Furious. Kalau nak search, kena tambah 2009. Jadi Fast and Furious 2009. Sebab takut clash dengan yang pertama. Sebab tajuk sama. Jadi sebelum kita mula, macam biasa gang, kasih tekan like video dan subscribe channel ini plot. Bagi yang belum, support dari korang amatlah dihargai. So gang, ini plotnya. 5 tahun selepas melarikan diri dari Los Angeles, Dominic Toretto dan kru barunya terdiri daripada Letty, Tego Leo, Rico Santos, Cara Mirta dan Han Sol merampas lori tangki bahan api di Republik Dominican. Dom mula mengesyaki bahawa polis sedang menjejaki mereka setelah Han memberitahunya bahawa salah satu garajnya telah diserbu. Dia membubarkan krunya. Semua orang kecuali Letty pergi dengan haluan masing-masing. Dom menyedari bahawa dia mesti beredar. Dia lalu mengemas barang-barangnya di tengah malam dan meninggalkan Letty demi melindunginya dari polis. 3 bulan kemudian, Dom kini tinggal di Panama City. Semasa di sana, dia menerima panggilan daripada adiknya, Mia Toretto, yang memberitahunya bahawa Letty telah dibunuh dalam kemalangan kereta. Dom yang patah hati lalu kembali ke Los Angeles untuk menyaksikan pengebumian Letty, tapi hanya dari jauh. Dia memandu 1970 Chevrolet Chevelle SS-nya. Kemudian, dia bersatu semula dengan Mia yang membawanya ke tempat kemalangan di mana Letty dibunuh. Dia memeriksa tempat kejadian kemalangan Letty dan menemui kesan nitromethane di atas tanah. Dom menuju ke satu-satunya mekanik kereta yang menjual nitromethane dan mengugutnya untuk memberi maklumat mengenai David Park, lelaki yang memesan bahan bakar itu. Mekanik memberitahu Dom bahawa satu-satunya kereta yang menggunakan nitromethane adalah 1972 Ford Gran Torino Sport yang berwarna hijau. Sementara itu, ejen FBI Brian O'Connor sedang berusaha menjejaki seorang lelaki bernama Arturo Braga. Dikatakan dia adalah ketua kartel dadah. Pencariannya juga membawanya ke David Park dan dia menjejakinya menggunakan rekod pengubah suaian haram pada kereta. Dom tiba di apartmen Park terlebih dahulu dan menggantungkan pergelangan kakinya di luar tingkap sebelum melepaskannya. Brian sempat menyelamatkan Park dan Park menjadi pemberi maklumat baru FBI. Park memasukkan Brian ke dalam perlumbaan jalanan di Los Angeles. Brian memilih 2002 Nissan Skyline GT-R R34 yang sudah diubah suai daripada lot tahanan polis. Brian dan Nissan Skyline berpisah tiada. Dom juga muncul untuk berlumba dengan Chevelle-nya yang telah diubah suai. Giselle Yashar, penghubung untuk Braga, mendedahkan bahawa pemenang akan menjadi pemandu terakhir dalam pasukan yang menyeludup heroin antara sempadan Mexico Amerika Syarikat. Dom menang dengan merempuh kereta Brian semasa berada dalam nitro, menyebabkan dia hilang kawalan. Brian menggunakan kuasanya sebagai ejen FBI untuk merangka dan menangkap pemandu lain, iaitu Dwight Mueller, dan mengambil tempatnya dalam pasukan yang akan ke sempadan itu. Pada hari berikutnya, pasukan itu bertemu dengan salah seorang orang kuat Braga bernama Phoenix Calderon. Dan Dom menyedari bahawa Phoenix memandu Ford Torino yang sama seperti mekanik yang diugut hari itu terangkan. Mereka memandu merentasi sempadan menggunakan terowong bawah tanah untuk mengelak daripada dikesan. Brian yang mempunyai maklumat bahawa sebelum ini, selepas heroin dihantar, Braga mengarahkan untuk membunuh pemandu yang diupahnya. Walau bagaimanapun, dia didedahkan kepada Dom dari Phoenix bahawa dia membunuh Letty, dan selepas ketegangan berlaku, Dom meletupkan keretanya dengan nitros untuk mengalihkan perhatian orang-orang Braga, dan Brian merampas 1999 Hummer H1 dengan
heroin bernilai 60 juta dolar di dalamnya. Kedua-dua, Dom dan Brian memandu kembali ke Los Angeles dan menyembunyikan heroin di tempat kereta tahanan yang dirampas polis, di mana Brian mengambil 2009 Subaru Impreza WRX STI-GH yang telah diubah suai dan mereka memandu ke tempat persembunyian Dom. Kemudian, Dom mendapati bahawa Brian adalah orang terakhir yang menghubungi Letty. Dom lalu menyerang Brian, namun Brian menjelaskan bahawa Letty sedang berusaha menyamar untuk FBI menjejaki Braga sebagai pertukaran untuk membersihkan rekod Dom. Brian memberitahu atasannya bahawa sebagai pertukaran untuk mengampuni Dom, dia akan menangkap Braga. Dia akan memikat Braga ke dalam perangkap, memaksanya muncul untuk heroin. Di tapak drop yang dijanjikan, lelaki yang mendakwa sebagai Braga didedahkan sebagai umpan atau decoy dan Campos adalah Braga sebenar telah melepaskan diri lalu lari ke Mexico. Brian dan Dom pergi ke Mexico sendiri untuk menangkap Braga. Mereka menemuinya di sebuah gereja dan menangkapnya. Ketika anak-anak buah Braga cuba menyelamatkannya, Brian dan Dom memandu melalui terowong bawah tanah untuk kembali ke Amerika Syarikat. Brian merempuh keretanya selepas berbalas tembakan dengan orang-orang Braga. Dia kemudian cedera selepas dirempuh oleh Phoenix di hujung terowong. Sebelum Phoenix sempat membunuh Brian, Dom merempuh lalu membunuh Phoenix. Ketika polis dan helikopter mula menghampiri lokasi nahas di sempadan Amerika, Brian memberitahu Dom untuk pergi. Tetapi Dom enggan. Lalu dia mengatakan bahawa dia sudah penat berlari. Walaupun Brian meminta pengampunan, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 25 tahun ke atas Dom. Brian meletak jawatannya daripada FBI. Babak akhir memamparkan Dom menaiki bas penjara yang akan menghantarnya ke penjara Lompok. Ketika bas memandu di jalan raya, Brian, Mia, Leo dan Santos tiba di dalam kereta mereka lalu memintas bas. Dan Dom tersenyum ketika dia segera mengenali bunyi enjin keretanya. Rasanya Dom berjaya tak lepaskan diri? Jawapannya, mestilah dekat movie seterusnya, iaitu Fast 5. Ini plot dah ada sediakan rumusan movie Fast 5. Jangan risau, korang boleh tekan je dekat kotak dalam skrin ni. Movie Fast and Furious lain pun ada. Movie lain pun ada. Hihi, korang boleh check out dekat channel Ini Plot. Subscribe dan like sekali ya. Selamat menonton. Bye, have a great time.